Dalam kajian Yayasan Lloyd's Register 2024, hanya 14% responden dewasa di Malaysia yang yakin kerajaan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Laporan ini meletakkan Malaysia di tangga ke-7 dari 9 negara ASEAN yang dikaji. Negara yang paling banyak responden bersetuju kerajaan mengambil berat terhadap kebajikan mereka adalah Filipina dengan 34%, diikuti oleh Indonesia 33%, Singapura 32%, Kamboja 30%, Laos 23% dan Thailand 16%. Manakala Vietnam dan Myanmar masing-masing mendapat 13 dan 7%. Peratusan rendah yang diperolehi Malaysia ini mencerminkan kebimbangan rakyat terhadap isu-isu seperti rasuah politik dan kewangan iaitu 47%. Persoalannya, setelah 2 tahun kerajaan Madani memerintah, keyakinan rakyat dilihat semakin menurun. Apakah ini petanda rakyat semakin menolak kerajaan Madani?